Nyanyi jangan lupa Father's Day. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Dah suruh nak nyanyi. Okey, dah. Okey. Okey. Alright, dah. So kalau daripada sini kan tahap penilaian dia daripada 1 sampai 6. Jadi kalau yang setakat 1, 2, 3 tu dia setakat dia menguasai basic sahaja. Kalau 4 ke atas tu maksudnya dia dah stable, dia dah develop. So kalau setakat 3 tu dia nak masuk 4, itu yang kita kena push lah. Ini penilaian ni macam mana? Punya skill dia tu kan juga. Penilaian tu berdasarkan daripada homework dia, daripada homework yang dia hantar, dia macam mana dia jawab soalan yang diberi, interaction dia dalam kelas. Okay, and then daripada exam bulanan, exam midterm, kita daripada situ kita buat evaluation. Tapi bila dia masuk nanti, jadi di sini kita dah kenal pasti. Okay, so bila dia orang dah masuk nanti kita homework submit apa semua. And for my subject, I'm teaching her geography. I could see that sebab saya tak mengajar dia daripada mula. Dia masuk tengah-tengah ni pun terus dapat join dalam kelas, dapat kerja semua. Tapi I'm surprised, what really amazed me is her dedication to catch up. So I hope she keep it up. Okay. And daripada apa yang macam when it comes to like skills yang given by ASAP is skill untuk menilai dan untuk menganalisis macam permasalahan. Dia macam problem solving. Sebab in few months time dia akan cross over to upper secondary level masuk form 4 kan. So most of the subject form 4 nanti dia kebanyakan bentuk soalan dia akan asah kemahiran berfikir. So kalau dia yang tu dia skill tu dia kena asah. Ini tak jadi nyata. Takut kalau dia menghampakan kita pula. Ada takut macam tu kan. Cita-cita tinggi sebenarnya. Semua nak jadi. Semua nak jadi. Semua nak jadi. So far itu yang boleh kita bagi tahu. Semangat dia lah. Yes. So I hope that he can sustain dia punya enthusiasm tu. Cuma with the right direction. Jadi kita perlukan. Jadi kena guide lah. Dia memang suka mendengar. Jadi mana kena guide. Dia tak boleh dibiarkan. Kalau biarkan semua benda dia nak kejar. Itu yang saya nampak lah. Dan bila kita cakap dia dengar. Dia tu dan dia kata tapi boleh tak abang? Tapi kita bagi tahu lah. Kena begini, yang ini dulu. Utamakan yang ini dulu dan dia dengar. Jadi maknanya saya mengharapkan kalau kat sekolah pun cikgu kena guide dia lah. Memang kena beri perhatian yang mana perlu didulukan. Abang kena gitu. Dia punya main adalah buat satu benda biasa habis itu je. So jangan kita tak nanti dia buat halfway ataupun dah 3/4 way tiba-tiba ini apa dia tuan? Yang ni juga hadiah untuk Art Appreciation Week Nombor 5. 5 ke nombor 3? Nombor 2. Nombor 2. Putukan Nombor tadi hakim. Semua dari hakim. Alright. 5 Art Appreciation Week. Alright. Terima kasih tuan. Yang nombor 1 besar. Okay, thank you so much. Sil foto. Tekan terus. Tak. Ada di sebelah apa tuan? Hadiah sebenar minggu tema iaitu hadiah Art Appreciation Week. Untuk? Art Appreciation Week untuk secondary school. Dia menerangkan minggu seni itu menerangkan tentang penghargaan kita pada dunia seni. Jadi siapa menang tu? Pemenangnya Danish Adri. Wow. Pelajar tingkatan 2 nombor 1. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Thank you so much.